Jiran Islam dan bukan Islam. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menyatakan maksud jiran, menjelaskan tanggungjawab terhadap jiran Islam dan bukan Islam, memberi contoh adab bergaul dengan jiran pelbagai agama, mengamalkan sikap hormat dan tolong-menolong sesama jiran. Pengenalan. Islam agama yang menekankan hubungan baik antara manusia tanpa mengira bangsa atau agama. Setiap Muslim dituntut berbuat baik kepada semua jiran, sama ada jiran Islam atau jiran bukan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengajar kita supaya menjaga hubungan sesama manusia kerana jiran ialah orang yang paling hampir dengan kehidupan kita seharian. Maksud jiran bermaksud orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di sebelah kanan ataupun kiri ataupun depan atau belakang, tanpa mengira agama dan juga bangsa. Dalil naqli, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Jibril sentiasa berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka jiran akan mendapat hak warisan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran adalah tanda iman yang sempurna. Jenis-jenis jiran Islam dan ada pertalian saudara mempunyai 3 hak: hak Islam, hak jiran dan hak keluarga. Yang kedua, jiran Islam tetapi tiada pertalian saudara mempunyai 2 hak: hak Islam dan hak jiran. Jiran bukan Islam mempunyai 1 hak, iaitu hak jiran, hak kemanusiaan. Walaupun berbeza agama, jiran bukan Islam tetap wajib dihormati dan tidak boleh dizalimi. Antara adab terhadap jiran Islam, memberi salam bila berjumpa, Assalamualaikum, dengan senyuman. Menolong bila jiran susah, pinjamkan barang, bantu bila sakit. Tidak menyakiti hati jiran, jangan buat bising atau menyebar fitnah. Berkongsi rezeki, hantar makanan, hadiah kecil ataupun kuih-muih. Menjaga keselamatan jiran, jangan dedahkan rahsia dan ganggu rumah mereka. Adab terhadap jiran bukan Islam, bersikap sopan dan hormat, ucap selamat dengan sopan, menunjukkan akhlak Islam yang baik, tidak kasar, tidak menghina agama mereka, menolong dalam urusan kebaikan, bantu ketika kecemasan, musibah ataupun kebakaran, tidak menyakiti atau mengganggu, jangan buat bising, jangan buang sampah ke rumah mereka, menunjukkan contoh akhlak Muslim, sentiasa senyum, jujur dan adil dalam pergaulan. Perbezaan layanan antara jiran Islam dan bukan Islam dalam aspek memberi salam, jiran Islam kita ucapkan Assalamualaikum. Kalau bukan Islam, ucap selamat dengan sopan. Aspek bantu dan ziarah, tolong dan ziarah bila sakit. Manakala jiran bukan Islam, tolong bila susah ataupun kecemasan. Hubungan agama pula, jiran Islam boleh ajak solat dan zikir. Jiran bukan Islam tidak boleh ajak ibadah Islam kecuali dakwah dengan hikmah. Berkaitan dengan doa, jiran Islam doa agar dirahmati Allah. Kalau bukan Islam, doa agar mendapat hidayah dan kebaikan. Kepentingan berbuat baik kepada semua jiran. Pertama, menguatkan semangat tolong-menolong. Kedua, menunjukkan Islam agama yang indah dan damai. Ketiga, dihormati oleh masyarakat pelbagai agama.
Keempat, menjadi contoh Muslim yang berakhlak mulia. Kelima, mendapat pahala dan keberkatan daripada Allah. Akibat tidak beradab dengan jiran, hidup tidak aman dan sering bergaduh. Kedua, hilang kasih sayang dan perpaduan. Ketiga, dosa kerana menyakiti orang lain. Keempat, tidak disukai masyarakat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang benar-benar beriman tidak akan menyusahkan atau menyakiti jirannya. Antara pengajaran untuk murid, Islam mengajar kita menghormati semua jiran tanpa mengira agama. Kedua, jiran Islam dan bukan Islam mesti dilayan dengan sopan dan kasih sayang. Yang ketiga, berbuat baik kepada jiran adalah tanda keimanan kepada Allah. Keempat, hidup harmoni bermula daripada akhlak yang baik dalam kejiranan.